Ustaz Salafi merokok? Ustaz Salafi merokok? Saya tak pernah dengar kes Ustaz Salafi merokok. Biasa Ustaz Suhajar merokok tu biasa. Sampai kata rokok tu dah jadi macam agama pun ada. Bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalal. Celana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Adakah menghisap rokok itu haram? Ya, rokok itu haram. Rokok ni haram daripada sudut banyak sudut. Satu sudut daripada sudut kesihatan. Allah Ta'ala la tulku bi'aidikum ila tahlukah. Daripada sudut harta benda, merosakkan menghilangkan harta pada perkara yang tidak sepatutnya. Daripada sudut kesihatan, daripada sudut harta benda, daripada sudut sosial, memberikan peluang, bukan peluang, peluang lah, berikan peluang kepada orang lain untuk sakit. Bukan masalah kesihatan ke diri dia saja, kepada orang lain juga. Dia kata, tak apa, aku isap rokok, tak ada masalah pun. Tetapi awak kena tahu, dengan isap rokok mungkin awak tak ada masalah, tetapi orang lain ada masalah. Mungkin isteri awak ada masalah, mungkin orang yang pergi makan, yang duduk di tempat duduk awak ada masalah. Daripada kesan sisa basi, sisa basi rokok tu. Jadi kena hati-hati. Jadi kesan kepada negara pun ada. Kesan negara untuk nak merawat ke penyakit-penyakit yang mempunyai punca daripada rokok. Memanglah tak ada. Dia kata, okey, dia ni masuk ni sebab rokok saya. Tak. Mungkinlah tak ada begitu. Tetapi dia punya jantung rosak. Sebab apa jantung dia rosak? Atas kesan daripada hisap rokok. Dia punya paru-paru bermasalah. Dia punya tubuh badan, kulit dia problem. Macam-macam. Hasil daripada rokok. Anak dia cacat disebabkan hisap rokok. Isteri dia mempunyai masalah kesihatan sebab rokok. Perempuan yang hisap rokok, sekarang ramai, perempuan yang hisap rokok juga ada masalah yang sama. Ada buku saya tulis berkaitan tentang benarkah rokok tidak haram. Apa hukum makan McD? Harus. Siapa nak makan, makan. Siapa tak nak makan, sudah. Siapa nak boykot, tak boykot, sudah. Tapi makan McD itu adalah satu yang harus. Bahkan dia adalah makanan yang dihalalkan. Halal, memang cok halal. Kita jangan haramkan satu benda yang Allah Ta'ala dah halalkan. Macam mana pula dengan vape? Tahun 2016 telah dikeluarkan fatwa haram vape oleh Negeri Selangor. Fatwa Negeri Selangor. Sama tak? Vape hukumnya sama. Tetapi kesan daripada sudut kesihatan, sebahagian kajian sains menyatakan bahawa efek vape lebih teruk daripada rokok. Efek pada vape lebih teruk daripada rokok. Ustaz Salafi merokok? Taman Nasihat Hati. Ustaz Salafi merokok? Saya tak pernah dengar kes Ustaz Salafi merokok. Biasa Ustaz Suhajar merokok tu biasa. Sampai kata rokok tu dah jadi macam agama pun ada. Tapi Ustaz Salafi ada rokok tak? Apa gila Ustaz tu? Ustaz mana ni? Pembelian dalam bidaan. Bidding tak haram. Bidding tak haram. Bidding adalah konsep perniagaan yang dibenarkan. Apakah hukum belajar ilmu alat macam, tapi tak semua produk, ada produk-produk tertentu saja. Apa hukum belajar ilmu mantik? Harus. Boleh, tak ada masalah. Siapa nak belajar, tak belajar, sudah. Ilmu mantik apa? Ilmu apa? Ilmu mantik. Ilmu logik. Logical thinking. Itu ilmu mantik. Ustaz Riyad Badri isap rokok. Aku tak panggil lah. Ustaz Riyad, aku ban tu. Ustaz Salafi boleh isap rokok tak? Aduh pula dah. Ustaz Salafi biasa tak isap rokok. Buat malu. Apa Ustaz Riyad Badri? Tak apa, sama. Malu isap rokok. Tuan, apa pandangan tentang kumpulan Hizbut Tahrir? Nanti saya react. Ustaz Riyad Badri. Malu, Ustaz Sunnah tak ada isap rokok. Ustaz Salafi di Malaysia ni tak ada isap rokok. Saya tak pernah jumpa lah Ustaz Salafi di Malaysia ni yang isap rokok. Seorang tak ada. Tapi Ustaz yang geng-geng Suhajar tu, yang isap rokok ramai. Yang saya kenal ramai. Hukum kenduri arwah. Ulama berselisih pendapat berkaitan tentang hukum kenduri arwah. Saya cenderung kepada hukum kenduri arwah termasuk dalam perkara yang makruh tanzihi, perkara yang dilarang oleh agama, tidak sepatutnya untuk dihadiri, untuk dilakukan. Pun begitu, ulama berselisih pendapat berkaitan tentang halnya, khususnya di tanah Melayu. Sebahagian menyatakan bahawa ia adalah harus kerana ia adalah perbuatan-perbuatan umum. Nah, rujuk panjang nanti kita boleh sembang panjang. Beliau tu baru ni lah Ustaz. Tak kira lah baru ni ke dulu ke sama lah. Kalau merepek tak. Ustaz, kalau contoh kita pergi mancing kolam sebab ada hadiah RM1, adakah dia seperti macam judi? Tak. Kalau kita bayar duit penyertaan dan duit itu akan dijadikan hadiah, dia ambil sebahagian pada hadiah, itu judi. Tapi kalau kita pergi, mungkin kita bayar yuran penyertaan, tapi yuran penyertaan tu bukan untuk hadiah. Yuran tu untuk joran ke apa ke, something like that, pengurusan dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi bukan untuk hadiah. Hadiah tu ada orang yang sponsor. Maka boleh, tak ada masalah. Kolam sponsor ke. Kenapa orang menyihir atau mengupah bomoh, mensihirkan orang?
tidak dihadapkan ke mahkamah dan dipenjarakan. Kerana pembuktian kes itu, pembuktian dia melakukan sihir itu agak sukar. Pembuktian itu agak sukar. Walaupun daripada sudut akta memang dah ada. Tapi cuma bagaimana nak aplikasi itu agak sukar. Cuma, adakah tak boleh dilaksanakan secara terus? Saya fikir boleh. Sekiranya kita dapat buktikan bahawa dia melakukan upacara saja. Tapi dia had pada upacara lah. Daripada sudut kesan dia akhirnya dapat bunuh sebagainya, itu memang kita tak dapat bukti. Kecuali kalau dia gunakan racun. Sebab bomoh ni kadang selalu juga dia guna racun. Jadi kalau guna racun tu dapat dibuktikan dari sudut saintifik, mudahlah. Tetapi dia tu sendiri boleh dikenakan hukuman atas mengamalkan sihir. Jadi dia mungkin, kita tak tahu sihir itu menjadi ataupun tak. Cumanya, daripada sudut dia mengamalkan sihir, buat perbuatan yang berkaitan tentang sihir, yang tu boleh berlaku. Yang tu boleh diambil tindakan. Itu tak